Terima kasih kepada juruacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua warga kerja yang saya hargai. Saya hadir pada hari ini bukan sekadar sebagai CEO anda, tetapi juga sebagai rakan sepasukan yang peduli tentang kesejahteraan anda. Sejak setahun lalu, syarikat kita telah mencapai banyak kejayaan besar. Kita telah berkembang, kita telah mencapai sasaran, dan itu semua adalah hasil titik peluh anda. Namun, dalam mengajar produktiviti, ada satu perkara yang saya tidak mahu kita terlepas pandang, iaitu keselamatan dan kesejahteraan. Saya sering bertanya pada diri sendiri, adakah tempat ini yang paling selamat untuk rakan-rakan saya bekerja? Dan adakah kita cukup bersedia menghadapi ancaman moden? Sebab itu, hari ini saya dengan bangganya melancarkan program jaminan kesejahteraan digital dan fizikal, atau dengan kata lainnya, JKDF. Rakyat Malaysia khususnya pentadbiran sistem dan pengguna internet di negara ini digesa agar sentiasa berwaspada dengan ancaman dan serangan cyber yang berlaku ketika ini. Pengguna juga perlu terus mengamalkan tata cara serta kaedah penggunaan teknologi dan internet termasuk laman media sosial secara positif, beretika dan bertanggungjawab. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia CSM, Datuk Amiruddin Abdul Wahab berkata, terdapat beberapa insiden serangan cyber terhadap laman web kerajaan dan aset dalam talian telah berlaku awal tahun ini. Jelasnya, antara tata cara dan amalan terbaik yang boleh diikuti untuk kekal selamat dari ancaman cyber adalah dengan mengemaskini dan melengkapkan sistem rangkaian, aplikasi serta peranti digital dengan perisian antivirus terkini selain memperkukuhkan dan menukar kata laluan setiap 3 atau 6 bulan sekali. Pentadbiran sistem dan penggunaan internet turut boleh melayari portal Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia MyCert bagi mendapatkan informasi untuk menangani serta mencegah insiden keselamatan cyber, seterusnya meminimumkan kesan atau risiko tahap sesuatu ancaman dan serangan itu. Laporan berkaitan sebarang insiden keselamatan cyber turut boleh dibuat melalui saluran berikut. Alhamdulillah, kira tadi baru saya menyaksikan video berkaitan tentang serangan cyber. Mari kita bercakap tentang trust pertama, keselamatan digital. Dunia hari ini tidak lagi hanya tentang kunci pintu pejabat selepas jam 5 petang. Ancaman terbesar kini berada di hujung jari kita, dalam email, dalam pautan yang nampak biasa, dan dalam data yang kita simpan. Satu kesilapan kecil boleh menumpukan seluruh operasi kita. Di bawah program JKDF, kita akan melaksanakan 3 langkah drastik. Yang pertama, latihan simulasi phishing. Setiap bulan, anda mungkin akan menerima email ujian. Jangan risau, ini bukan untuk menghukum, tetapi untuk melatih mata kita supaya lebih tajam mengesan penipuan. Langkah yang kedua iaitu sistem pengesahan 2 faktor, 2FA. Saya tahu ia mungkin nampak leceh untuk masukkan kod setiap kali log masuk, tapi pikirkan ia sebagai mangga tambahan untuk rumah digital kita. Langkah yang ketiga, budaya meja bersih. Saya minta semua pastikan tiada kata laluan yang tertulis di atas nota lekat ataupun sticky notes ataupun dokumen sensitif yang terbiar di atas meja. Keselamatan data syarikat adalah tanggungjawab kita bersama. Apabila data syarikat selamat, kerjaya dan privasi anda juga selamat. Trust kedua pula adalah mengenai keselamatan fizikal dan kesihatan ergonomik.
Ramai antara kita menghabiskan masa 8 hingga 10 jam sehari di kerusi masing-masing. Saya tidak mahu selepas 5 tahun staf saya mengalami sakit belakang yang kronik atau masalah penglihatan. Ini bukan kejayaan bagi saya. Melalui program JKDF, kita akan melaksanakan beberapa perkara tambahan. Yang pertama, audit ergonomik, iaitu pasukan fasiliti akan memeriksa setiap stesen kerja. Jika kerusi anda tidak menyokong tulang belakang dengan betul atau monitor anda terlalu rendah, kita akan tukar. Kita akan labur untuk kesihatan jangka panjang anda. Yang kedua, latihan postur kerja. Kita akan mengadakan sesi ringkas, senaman meja setiap 3 petang. Luangkan 5 minit untuk keregangan. Jangan biarkan badan anda kaku. Langkah yang ketiga, keselamatan persekitaran. Saya juga telah mengarahkan pemeriksaan semula semua pendawaan elektrik dan susun atur perabot bagi memastikan tiada risiko tersandung atau lintar pintas. Pejabat yang kemas adalah pejabat yang selamat. Teras yang terakhir dan mungkin yang paling penting adalah kesihatan minda. Sains telah membuktikan bahawa pekerja yang tertekan atau letih adalah mereka yang paling mudah melakukan keselamatan. Sama ada terlupa mengunci pintu ataupun tersalah hantar dokumen sulit. Sebagai sebahagian daripada JKDF, kita akan memperkenalkan zon rehat minda. Ini adalah ruang di mana anda boleh disconnect sebentar daripada skrin komputer untuk cas semula tenaga mental anda. Saya juga menggalakkan budaya di mana anda boleh bersuara jika beban kerja terasa terlalu berat. Kita adalah manusia, bukannya mesin. Rakan-rakan sekalian, program JKDF ini bukan sekadar polisi di atas kertas. Ini adalah komitmen saya kepada anda. Saya mahu setiap daripada anda datang ke pejabat dengan perasaan yang selamat dan pulang ke pangkuan keluarga dengan sehat fizikal dan mental. Pelaksanaan penuh akan bermula insya-Allah pada minggu hadapan. Saya minta sokongan penuh anda untuk menjayakan transformasi ini. Jika anda nampak sesuatu yang tidak selamat, laporkan segera kepada saya. Jika anda ada idea untuk tambah baik, kongsikan, maklumkan dengan segera. Jika anda malu, gunalah platform yang ada seperti WhatsApp, email dan sebagainya. Mari kita jadikan syarikat kita bukan sahaja yang terbaik dalam industri, tetapi juga yang paling selamat untuk bekerja. Terima kasih kerana mendengar dan kita mula bekerja dengan lebih bijak dan selamat. Jumpa anda di pejabat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Over the valley, felt you in the